Kadang-kadang dalam ceramah, dalam kuliah, bapa tak mau ikut Islam? Bapa tak mau ikut Islam? Dia tanya soalan kau orang ramai, bapa tak mau ikut Islam? Soal sekarang ni, siapa pula yang tak mau ikut Islam? Hak tu anda yang awak, tak baik lagu tu. Awak sudah membuat fitnah maknanya. Buat gambaran yang salah, yang keji, yang kotor. Seolah-olah awak je ikut Islam. Dan orang lain dia ikut Islam. Dalam ceramah, awak menggambarkan bahawa orang lain dia ikut Islam. Bapa kerajaan tak mau ikut Islam? Kenapa kerajaan tak mau ikut Islam? Pasal apa? Kerajaan mana pula dia ikut Islam? Kan kerajaan ni, kerajaan Malaysia ni kerajaan Islam. Dia ikut Islam apa? Yang pertama, kerajaan telah meletakkan Islam agama rasmi, paling atas, paling tinggi. Itu hak Islam nak tu, ikut Islam lah tu. Lepas tu dia buat masjid-masjid, surah-surah untuk orang kita mendirikan semayang, menghidupkan semayang berjamaah. Itu adalah Islam. Ikut Islam lah tu. Buat bank Islam untuk hapus riba, untuk buang riba. Untuk maknanya orang Islam ni simpang duit tak kena riba. Usaha langkah tu. Itu Islam. Buat universiti Islam untuk tempat ilmu, tempat dakwah, menyebarkan agama, menyebarkan ilmu Quran, sunnah, ijma' qiyas. Ikut Islam lah tu. Orang nak pergi Mekah pula, rukun Islam yang kelima, buat tabung haji. Ini adalah pengurusan yang memudahkan untuk orang pergi haji. Ini Islam. Buat sekolah-sekolah agama, beri bantuan sekolah agama rakyat, beri bantuan. Ini Islam, ikut Islam lah ni. Mana pula buat mahkamah syariah. Ini apa di Islam, ikut Islam. Budak-budak sekolah dulu tahun 70-an, 80-an awal dak pakai seluar panjang, buah pendek, tukar luar panjang. 80-an, 85 lebih kurang. Budak pakai skirt, tukar pakai tudung. Ini ikut Islam lah ni. Ini ikut Islam. Buat perkim untuk dia orang baru masuk Islam. Buat jakim, buat yadim, Yayasan Dakwah Islam Malaysia. Ini semua Islam. Buat rumah, buat pembangunan, buat jalan raya, buat kemudahan, beri bantuan kepada orang ke laut, orang yang berkebun, ada bantuan-bantuan dia. Ini semua adalah ikut Islam lah ni. Dak ikut Islam ni pergi bakar masjid, dak buat masjid, dak buat sekolah, dak buat keagamaan, barulah orang panggil dak buat Islam. Cuma 100% tu mungkinlah dak siapa. Kita manusia, kita bukan Nabi, kita akhir zaman, kita bukan awal Islam, bukan rakyat para sahabat. Pemimpin adalah Nabi, rakyat pada para sahabat. Lain mungkin boleh 100%. Adapun kita di akhir zaman ada kelemahan lah, ada kelemahan. Tapi yang penting banyak perkara Islam yang kita buat, maknanya kita ikut Islam. Kita nak Islam. Pasal apa pula kata tak ambuhnya? Tak ambuh itu kadang-kadang spin. Kadang-kadang untuk orang panggil, kita nak khabar kita ni baik, kita nak Islam orang lain tak ambuh, biar menang pilihan raya kita, biar orang sokong kita. Ini adalah mungkar, ini adalah kejahatan. Kita kena cerita yang betul. Cerita yang betul. Berapa peratus kerajaan Malaysia ni buat Islam? Berapa peratus? Tak peratus. Hak dak buat lagi tu pasal apa? Cuba cerita molek mana pasal apa dak buat lagi. Tak mau buat beci ke agama, dak beriman ke, munafik ke? Cuba cerita baik-baik. Mengikut makna hati yang baik, hati yang ikhlas, hati yang jujur, hati yang maknanya berlapang dada, hati yang kerana Allah Ta'ala. Kita jumpalah carinya. Jangan mudah-mudah kata orang lain tambah Islam, orang lain munafik, dak beriman, musuh Allah. Ini adalah perkataan takfir, mengkafir sesama Islam, menafikan iman orang lain. Wallahu Ta'ala a'lam.